Kalau dah kepedasan makan ayam gepuk semalam, hari ni kita sejukkan tekak dengan dessert naga sagu. Makan sejuk-sejuk, tergigit pula buah naga pop meletup dalam mulut. First kali kita kena rebuskan sagu dulu. Sagu aku guna dalam 2 cawan, panaskan air dulu baru masukkan sagu. Rebus macam biasa and tapis basuh dengan air. Untuk buah-buahan, of course lah nama dah naga sagu. Kena pakai buah naga lah. Aku guna 2 jenis buah naga, satu yang colour purple, satu lagi warna putih. Ikut kreativiti hampa nak potong macam mana, petak, menegak, serong, bulat-bulat macam aku ni ke, terpulang. Buat pilah bentuk apa pun, sebab kok mana pun rasa dia tetap rasa buah naga. Next, ambil satu mangkuk atau jug besar, masukkan buah naga, nata dikukus, sagu yang kita dah rebus tadi. Untuk manis, setengah cawan susu pekat. And last kali, susu cair. Actually, dia kena masukkan jelly juga tau. Hampa boleh guna serbuk jelly instant tu. Potong-potong boleh masukkan. Aku tak masukkan lah sebab nak buat version yang simple je. Alah, kenapa simple-simple pula? Iman ni pemalas lah. Hai, wah kau. Resepi ayak KA yang kerisan temelongan tahun sudah tu pun hang tak buat-buat lagi. Ini kan pula aku punya sagu naga yang kena rebus sagu bagai ni. Kena potong pula buah naga tu. Hang pula 30 hari, 30 resepi, 30 hari, 30 hari tengok saja. Memang lambat lagi hang nak buat. Selamat berbuka. Alright.